Satu lagi faktor ialah budaya dan bahasa. Di Yogyakarta, perniagaan beroperasi dalam persekitaran yang sangat tempatan di mana bahasa Indonesia dan budaya Jawa sangat dominan dalam kehidupan seharian. Mengambil pekerja tempatan yang sudah memahami bahasa budaya dan pelanggan menjadikan perniagaan lebih mudah dijalankan. Di Kuala Lumpur pula situasinya berbeza. Bandar ini sangat antarabangsa dengan penduduk dari pelbagai negara yang bercakap bahasa Inggeris, Melayu, Mandarin, Tamil dan banyak lagi. Perniagaan sudah biasa menggaji pekerja asing kerana persekitarannya memang bersifat pelbagai budaya. Sekarang mari kita lihat gambaran yang lebih besar. Sebab anda jarang melihat pekerja dari Bangladesh di Yogyakarta, bukan kerana bandar itu tidak memerlukan pekerja. Ia kerana Indonesia sudah mempunyai bekalan tenaga kerja domestik yang sangat besar. Tahap gaji lebih rendah berbanding Malaysia, dasar pekerja asing yang lebih ketat, dan ekonomi di mana kebanyakan pekerjaan diisi oleh rakyat tempatan. Sementara itu, populasi Malaysia yang lebih kecil, gaji yang lebih tinggi dan struktur ekonominya mewujudkan permintaan terhadap tenaga kerja asing dalam beberapa sektor. Tiada sistem yang sempurna. Setiap negara mempunyai cabaran tersendiri. Malaysia kadang-kadang berdebat tentang sejauh mana ia harus bergantung kepada pekerja migran. Indonesia pula kadang-kadang menghadapi cabaran menyediakan pekerjaan bergaji tinggi yang mencukupi untuk populasi besarnya. Tetapi perbezaan ini menjelaskan mengapa dua bandar di rantau yang sama boleh kelihatan sangat berbeza apabila anda berjalan di jalan mereka. Jadi apabila seseorang bertanya mengapa Kuala Lumpur mempunyai ramai pekerja Bangladesh sementara Yogyakarta hampir tiada, jawapannya bukan tentang satu negara lebih baik daripada yang lain. Ia berkaitan dengan demografi, gaji, dasar kerajaan dan struktur ekonomi. Apabila anda memahami faktor-faktor ini, gambaran sebenar menjadi lebih jelas. Sekarang saya ingin tahu pendapat anda. Adakah anda fikir Malaysia patut terus bergantung kepada pekerja asing untuk menyokong sektor seperti pembinaan dan perkhidmatan? Atau patutkah negara memberi lebih tumpuan kepada otomasi dan pembangunan tenaga kerja tempatan? Kongsikan pendapat anda di ruangan komen kerana perbincangan seperti ini membantu kita memahami bagaimana ekonomi berkembang. Jika anda suka penjelasan seperti ini dan mahu lebih banyak perbandingan tentang Malaysia, Indonesia dan Asia Tenggara, jangan lupa tekan butang suka, langgan saluran ini dan kongsikan video ini kepada rakan yang suka belajar tentang bagaimana rantau kita sebenarnya berfungsi. Kerana kadang-kadang perbezaan paling menarik antara negara bukanlah tentang bangunan pencakar langit atau angka KDNK, tetapi tentang perkara kecil yang anda lihat setiap hari di jalan. Seperti siapa yang menghidangkan kopi anda, siapa yang membina bangunan,